Bagaimana nak dapatkan khusyuk dalam sembahyang? Oi, soalan ni senang tanya, payah jawab. Khusyuk ini barang payah. Dia kurnia Allah. Cuma ulama beri panduan. Kita ni hak label cak ayam ni, ambil khusyuk cak ayam dulu. Iaitu tamakun wa tadabbur. Tamakun maksudnya jangan bergerak-gerak. Allahu Akbar. Biar diam gitu. Melainkan kerja solat je baru bergerak. Sebab ada orang suka bergerak. Letak tangan tu garu dah. Allahu Akbar. Kena molek dalam takbir. Allahu Akbar. Garu dah. Tak ada tamakun. Diam tu tak ada. Faham? Yang kedua, tadabburun, iaitu perhati apa yang kita sebut. Sebut di mulut, terjemah di hati. Allahu Akbaru kabira, dalam hati Allah yang sebesar-besar. Allah billi, dalam hati, ya Allah ampunkan dosaku. Contoh, kita rokok subhana rabbiyal azim, aku sucikan Allah yang maha agung. Dia ada lagu tu, main dengan terjemah saja. Kalau ada lagu tu, dah kita tak gerak tanpa perlu, dan sentiasa duduk lihat apa yang kita baca, sudah dikira khusyuk orang yang awam. Siapa yang dah dapat khusyuk orang yang awam, syurga tempat.